Assalamualaikum geng. Welcome to my channel YouTube Abayi Ebras. Okey, macam biasa lah geng, lama tak buat video. Tiba-tiba video aku nak pergi ride. Ride di Temerloh. Di restoran apa benda nama aku pun lupa. Tapi nak pergi makan ikan pating lah. Saja ride. Sekarang ni aku dekat Tapah lah. Menunggu sahabat-sahabat kita ni. Ni sekolah Sains Tapah. Sains Tapah Jalan Pahang. So jadi ni aku daripada Tapah 2 biji motor saja, 2 biji motor kan. Ni 2 biji motor, satu RSX, satu ADV. Menunggu sahabat kita daripada RSP Hilir Perak datang kat sini, lepas tu baru kita naik ikut ni lah, ikut Cameron Highland, lepas tu pergi Sungai Koyang. Okey, terima setakat tu. 5 minutes later. Okay geng, aku harap video ni korang dengar lah kan. Tak ada nak rakan dia orang ni geng. Dia orang tunggu naik je. Ni kita nak jalan ikut Jalan Kuala Lumpur lah. Orang layan je orang layan. Lada Iskandar. Checkpoint seterusnya. Ji, jalan Ji. Jalan. Be. Itu bukit tu, bukan? Okey, last kali. Kita ada Latak Iskandar. Kita berhenti kat Latak Iskandar tu. Baik raya. Latak Iskandar geng. Kita dah sampai Latak Iskandar. Mike malah nak pasal geng. Tak apalah. Korang tengok je lah. Jom kita gerak. Okey, sekarang ni kita dah sampai di apa ni? Petronas Rinlet. Kita kira berapa biji motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,
9, 10, 11. Ni orang kuat ni. 11, 12, 13. Mana lagi? 13 butir. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hai, 19 aja. 19 je. Kenapa? 19 je. 19. 19 je. Kata 20, 25. Saya undi Mas. Alah, kalau dah masuk. Alah. Malah kalau babak gitu kita. Oh, motor dah terjongkit. Dia layar tadi kat ngona. Tak tunjuklah sangat tu. Periuk nampak tu. Surinyak. Bawa baru ni. Bawa baru. Kenapa? Petronas Rinlet. Oh, nu. Amui. Muah. Kita baru lepas habis makan dekat warung apa kat sini? Ni dekat dengan Petronas. Dekat dengan Petronas Rinlet. So sekarang ni kita nak bergerak pergi ke ikut laluan Sungai Koyang. Tu lampu bak hang. Oh, padu. Buat sendiri. Oh, padu. Kita tak mampu tu. Kita pakai ni je. Projektor. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tinggal 14 pula. 14 butir ke? Ha? Oh, ya ke? Ikulah berapa. Tengok dalam grup 20. Oh. Suruh juga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 butir. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit, man, I'm on it,
geng. First time aku lalu ikut ni ikut lalu Sungai Koyang ni. Aku tak pernah lalu ikut sini. Ni pengalaman baru untuk aku. Kan? Ejok molek geng. Wah sana tau. Habis dia buat ladai belakang sini. Okey geng, kita sambung kejap lagi pula geng. Beres geng. Okey geng, sekarang kita dah sampai kat Sungai Koyang. Sungai Koyang Petron isi minyak dulu. So semua dah isi minyak. Kita akan bergerak terus lah. Sungai Koyang nampak tu. Cafe 1504 Sungai Koyang. Hey, tapas stiker dah. Dah. Pok dia terbuka. Hai, dia boleh santai santai di posisi. Depan ni tu kuat ni guys. Oh, ni power. Ni lagi power guys. Oh, hot ni.
Janing. Oh, power. Ini power ni, ini power ni. Seterusnya beres. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. 15 minutes later. Okey kan? Oh, lawa weh, tu lawa tu. Membakar. Sini. Oh no. Woo! Kalau tengok mic tu, dia suruh situ. Yeah. Duk musim kat rebau tadi. Kita tembak temeluh. Oi, lama tu.
1 hour later. Alhamdulillah geng, semua dah sampai. Selamat sampai. Menurut aku beres ya. Selamat sampai, berjaya. Semua sekali 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 biji. Okey, kita dah sampai dekat Goban Maju. Paten Tempoyak Tol. Ni yang tempat baru dia. Yang tempat lama dia di tepi sungai tu, dia kata, aku tanya owner dia kat tadi dah tutup. Aku tanya owner tadi, kata dah tutup. Ni dekat dengan tol. Keluar-keluar tol dalam berapa minit dalam 5 minit terus sampai ke sini. Ni restoran Goban Maju. Tol nampak tu. Paten Tempoyak bawah. Paten Tempoyak bawah. Alhamdulillah sampai dah. Apa pun jom kita tengok. Kita dah okey ya, bedek kita. Sampai-sampai dia tunggu orang apa melantak. Tu dia. Ni apa dia ni? Ni apa dia ni? Ni tak tahu ni, ayam campur hati apa semua ni. Campur hati. Ni bau paten Tempoyak. Tu dia. Ni daging salai. Daging salai bersama puria. Tu dia. Awal terawal. Kami baru nak pergi tengok dulu. Jom kita pergi tengok dulu. Jom. Kita berbaris. Kita bawa dengan apa ni? Dengan troliak. Ni. Goban Maju, Paten Tempoyak. Kena ambil troli. Ambil kereta. Kena ambil kereta set kita. Depan tu. Ya. Ambil kereta untuk set kita. Lepas tu pilih-pilih lauk, cabut kereta. Set dia dah awal. Ambil kereta baris. Kena baris gitu. Kena baris. Baris dulu. Ni Abang punya apa tu? Belok berapa tu? Sai 70. Kita punya 78 ni. 78. Jap. Kita tengok dulu Ni jet berapa ni? Nasi. Ada dah habis situ. Kita ambil nasi. Kita kena pilih-pilih lah. Ambil. Ni apa ni? Daging. Daging saliang. Daging saliang. Ni apa ni? Ikan pancing. Ni bau pancing. Beratur lah. Ada buat video. Adalah tinggal kita kat highway. Ni apa ni? Udang galah. Ini udang galah. Tu dia Udang galah semua ada sini. Apa pilih ya ni? Pasir paten Bakiak Tempoyak. Sekejap kita tunjuk gini je lah geng. Ni apa ni? Boleh tahan best juga. Dia macam-macam ada, boleh pilih tau. Macam ni yang senil tau. Kita pakai ambil je kan. Bau betul. Baik betul bak hang. Okey. Kita patah balik. Dan kita punya. Daging saliang. Badan kepala. Nasi 3 gitu tiga. Nasi set kita 3. Kita ambil nasi dulu, bubur lagi. Kita ambil
Ikan pating tu. No. Air awak. Aduh, Kan tak makan. situ. Yo. Apa tu? Tengok lah Merano. Tu situ. Tak apa kali tu demo topak je lah. Ambil mixer tu lah dah. Ambil ya. Bos ni. Ada lagi dua tu. Okey, beres kan. Kita nak ambil makan dulu. Ni daging saliang. Daging. Daging saliang. Wih, siput seduk. Oh, dia panas dia. Dia hangat. Menu utama Ni ya. Kita ambil menu utama. 5 minutes later. Ni kan. Ni hak tempat baru dia. Hak tempat lama dia yang tepi sungai tu dia kata dah tutup ni. Dah tanya owner dia. Rumah Maju Paten Tepoyok. Dia dekat Ngatu. Keluar tu terus. Kalau yang lama punya dah tutup lah. Okey, dia bagi tahu tadi. Ni. Paten ni yang kita duk makan. Okey. Yepan. Naik di atas tu. Macam ni. Boleh sini boleh be. Sini boleh. Meriah dia orang. Ada ekor, ada dada. Telur ikik, telur temaku. Telur temaku. Ini buka lah beraja. Tengok dah siap dah. Licing bahang. Ni lagi lah solo. Dalam diam senyap habis dah makan. Lagi tak makan. Ya. Makan. Makan. Cik behep palo. Mak. Naleket. Naleket. Sudu tak ambil. Sudu. Extra satu sudu. Ada. Boleh tu. Boleh. Okey geng, kita nak pakai dulu geng. Jumpa je lagi. Nak melantak dulu. Melantak ke orang panggil? Ke kasar pun? Melantak ke? Budu ada. Gila. Type budu trik ni. Yang ini berapa ringgit lagi? Tak tahu lah. Semua sekali 51 jam milefsek. Ni semua ni. Tu telur temaku. Beres deh. Kita nak makan dulu. Alhamdulillah game. Dah siap makan dah. Perut pun dah rasa nak tidur rasanya. Tengok. Semua dah licin habis. Dah licin habis dah. Tengok tu. Tinggal rangka. Mata pun dah jadi layu mata. Semua dah layu habis dah. Semua dah layu dah. Tak habis lagi dia. Ruginya. Kasih dah. Aduh. Tengok bila dah habis, depa mencucuh merokaknya, nampak? Betul je. Kalau kita tengah geng ni kan kita ngikut molo je. Kona sampai kan. Kita tengok kuda kan. Ada kuda tu kan. Ni berlambat mana itu. Banyak tau. Betul. Itu muncul jadi kita pun confuse. Apa ni? Lambat ni sampai kenapa? Aku dah sampai. Aku duk rasa dia kena mundur. Okey. Okey geng. Pengakhirannya kita dah nak kembali pulang. Akhirnya perut semua dah kenyang. Dah kenyang. Okey, dah boleh balik. Okey geng, nampaknya video aku sampai setakat ni saja. Kami pun dah nak gerak balik ke Tapah balik. So, jadi video sampai setakat ni jangan lupa like, komen dan share. Yang penting sekali subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.